KTNS Malaysia melancarkan model terbaru daripada mereka, iaitu TT Classic 150. Mungkin ada orang kata, motor ini style apa ni? Tak nampak macam Scrambler, tak nampak macam klasik. Itu dia. Motor ini sebenarnya adalah Bread Style, yang asalnya designer dia daripada Jepun. Dengan harga jualan di pasaran Malaysia hanya 6,888 sahaja. Dengan 20,000 km atau 2 tahun waranti, mana yang sampai dulu. Motor ini sangat sesuai untuk kegunaan untuk bandar atau harian, baik pun balik kampung atau weekend ride. Kerana dengan posisi steering yang agak tinggi ini memberikan keselesaan kepada setiap rider. Enjin dia dikuasai 150cc dengan 5 speed gearbox dan enjin dia menghasilkan 10.6 horsepower dengan 11.5 Nm of torque. Kalau kita tengok tayar dia, depan belakang nampak macam sama besar. Depan dia dengan 110, 90, 18 dan belakang tayar dengan 120, 70, 17. Motor ini agak ringan, hanya 130 kg dan boleh masuk 11 liter minyak sesuai untuk perjalanan yang jauh. Ketinggian seat dia hanya 840 mm sahaja. Sebenarnya agak tinggi ya. Lampu depan belakang dilengkapi dengan lampu LED. Disc brake depan dengan twin port caliper dan disc brake belakang dengan single port caliper. Apa pendapat anda tentang TT Classic 150 ini? Sebuah motor Bread Style yang sangat luar biasa dan apabila anda memandunya, ia nampak sangat cool.